Apa tu? Apa? Nak tunjuk dekat geng-geng kita dengan acik-acik perbezaan jenis kayu. Kayu jati ni bukan sama je ke cik? Tak, lain lah cik. Ni acik tengok. Kalau yang macam ni garis lurus, selari, rapat macam ni, ini kita panggil jati emas. Kalau yang macam ni pula, dia jati kayu kampung muda. Dia blonteng cik. Blonteng. Lebam lah. Hitam putih belang macam ni. Ui, berlebam dia. Berlebam. Kalau yang ni teras dalam dia saja. Bila ambil teras dalam, lagi kuat, lagi kukuh. Lagi-lagi main pasak. Tengok ni. Ni akabat. Pasak. Kalau dia macam orang dulu punya. Kalau orang dulu punya kan, memang dia punya perabot kebanyakannya pasak. Kelebihan ni pasak banyak. Dan tak semua jati, tukang buat perabot ni, dia suka main pasak. Sebab pasak ni take time. Dan tak semua orang boleh buat untuk pasak ni. Sebab tu bila dengar pasak ni, dia super rare. Sebab dia nak kena lubangkan dulu, baru dia pasak masuk. Kalau tak ngam, susah. Pasak dia tak boleh terus main masuk paku, main pahat. Tak boleh, nanti crack kayu. Ada proses dia lah. Ada cara dia. Kena lubangkan. Dia proses dia lama. So bila pakai pasak ni, dia tak ada kemungkinan karat dalam. Betul tak cik-cik? So pilih jati bukan berdasarkan design dan acik bandingkan harga. Tengok dulu satu-satu, tengok urat dia. Acik faham dulu dengan apa yang acik beli, baru boleh beli. Kasih on acik. Dekat mana guna position, ada barang kasih sold.